Adakah nyawa binatang diambil oleh malaikat Israel? Wahai ustaz yang handsome. Ni janda juga ni. Dah. Dia kata nyawa binatang siapa ambil? Nampak? Macamlah aku ni tahu belaka. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah diwakilkan seorang malaikat namanya Israel alaihi salam untuk mengambil roh kamu, nyawa kamu. Dijawab oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fatwa yang zahirnya mengambil nyawa binatang juga adalah malaikat Israel alaihi salam. Setiap yang bernyawa pasti akan diambil roh ni. Yang mengambil roh itu malaikat Israel dan tentera-tenteranya. Kalau tersalah tidak mengapa, kerana tak masuk dalam bab akidah. Yang wajib kita percaya antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah ialah malakul maut. Faham? Kita nak panggil malakul maut boleh, nak panggil Israel pun boleh. Dua-dua panggilan ini dibenarkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Faham?